Amboi, lauk apa tu? Jom kita buat bersama kambing sekor. Macam biasa, resepi Pak Long dah sediakan di ruangan caption. Apa save siap-siap video ni, lepas ni boleh buat sendiri je lah. Untuk masak bersama ni kena banyak sabar. Tambah pula bila kita buat sekriuk, kena plan betul-betul. Bahan apa yang nak masuk dulu, mana yang kemudian. Main api pun kena tenang-tenang, geng. Jangan duk kalut nak cepat siap. Relax. Selalu tengok jam. Agak-agak setiap setengah jam atau 15 minit sekali baru gawe kali-kali daging. Nak tunggu siap sampai daging tu betul-betul empuk dengan kuah pula pekat, likat lagi sur. Kurang-kurang nak 2 ke 3 jam jugalah slow cook. Dah siap nanti aroma rempah yang dah mesra masak elok tu. Tak dan buka tudung periuk pun bau dah mengembok. Dah buka kalau itu jam buat berdosa je lah kalau hampa tak bagi kat jiran sebelah rumah semangkuk. Serius ni bukan main-main. Bukan lauk biasa-biasa ni. Gandingkan pula dengan nasi panas-panas. Tak tahulah nak habaq macam mana. Yang pasti resepi ni hampa kena cuba. Sebab lauk bersamah ni kategori lauk super special orang dulu-dulu. Okey, selamat mencuba ya. Dan selamat menunaikan ibadah korban, InsyaAllah. Dah. Korang nak rasa?